Ada satu komen kat media sosial ni. Dia buat komen macam ni. Kalau perang, bawalah ketul-ketul emas tu ke dalam gua bersama keluarga. Untuk Tuan Mans, pandangan anda tu nampak logik tapi sebenarnya tak praktikal langsung tau. Kita semua kena tengok sejarah. Pernah tak dengar tentang perang Vietnam dengan USA? Orang tu berlaku lama sangat dahsyat. Apa yang jadi pada rakyat Vietnam pada masa tu? Mereka tak lari sembunyi-sembunyi kat dalam gua. Sebab gua pun tak selamat. Mereka lari keluar dari negara Vietnam. Bahagian daripada mereka sampai ke Terengganu naik bot meredah laut. Tapi yang menariknya, mereka tak bawa duit Vietnam. Mereka bawa emas. Emas kecil-kecil yang disorok dalam pakaian. Emas tu namanya emas Kim Tan. Tak tahu? Pergi Google sana. Sebab rakyat Vietnam tahu duit kertas negara mereka dah tak bernilai masa tu. Tapi emas tetap bernilai. Sampai je kat negara lain, mereka jual emas tu sikit-sikit, tukar kepada mata wang tempatan dan mulakan hidup semula. Nampak tak peranan emas waktu krisis? Emas ni bukan sekadar simpanan. Emas adalah pasport kekayaan. Boleh bawa ke mana-mana, laku satu dunia, boleh tukar jadi duit dekat mana-mana pun. Sebab itulah orang kata emas adalah wang antarabangsa. Jadi, buat Tuan Mans dan semua yang tonton video saya ni, betul berlaku situasi ekstrim, jangan simpan emas dalam gua pula. Tapi simpan emas sebagai aset mudah alih. Supaya bila perlu nanti, kita boleh bergerak. Kita boleh survive. Kita boleh mulakan semula hidup kat mana-mana pun. Hari ni, kita rasa semuanya stabil kan? Tapi sejarah dah banyak kali buktikan. Keadaan boleh berubah bila-bila masa je. Soalan dia, bukan ada ke lagi perang. Soalan sebenar, kalau jadi peperangan, kita ni dah bersedia ke belum? Mulakanlah simpanan emas walaupun sikit. Sebab emas ni bukan untuk orang kaya je, tapi untuk orang yang nak lindungi masa depan. Nak saya bantu? Klik bulan saya up, saya tunjukkan caranya. Emas, pasport kekayaan kita semua.